keluar masa tu Mahathir, saya bagi manuskrip tu dekat dia. Dia telefon saya di rumah, dia kata, saya gembira ada orang yang menulis perkara macam ni. Kemudian saya rapat juga dengan dia. Sampai masa dia, Pusat Islam kata tak boleh. Seminar untuk nak kaji pasal hadis. 5 bahagian tadi. Pusat Islam kata, siapa kata dia tak ada authority nak bercakap pasal hadis. Masa tu Pak Lah jadi Menteri Pelajaran. Dia kata, apa salahnya kalau dia silap, hampa tegurlah dia, hampa kritiklah dia. Dia cakap. Bagus masa tu dia cakap. Dia kata kepada orang, dia dilabelkan anti hadis pasal orang tak boleh nak jawab apa yang dia kata. Sebab dia explain pun anti hadis. Kalau dia baca Quran pun anti hadis. Kalau dia sebut ayat-ayat dalam Quran pun anti hadis. Itulah orang ini tak ada akal fikiran nak jawab balik apa Kasim kata. Sebab itu mereka setakat berkata anti hadis. Saya tak fikir nak Kasim Muhammad anti hadis. Marah sikit kita report polis. Mau cubit kita report ke polis. Mesti ada undang-undang anti cubit. Tapi kita cakap tentang kebebasan bersuara, kebebasan bersuara, kebebasan bersuara.